Safe haven number one sejak beribu-ribu tahun lepas ialah emas. Korang tahu tak emas dah naik berapa tahun ni? Kalau korang tengok chart ini, emas dah naik hampir 80% sejak awal 2025. Dan bulan Januari tahun ini pula, emas telah pun pecah all time high $5,589 per ounce. So siapa yang masuk awal, mereka dah untung besar lah sekarang ni. Dan part yang paling best, ini baru permulaan. JP Morgan dah fokus yang emas boleh cecah sampai $6,300 per ounce. Goldman Sachs pula kata $5,400, which is dah pecah dah sekarang. Dan UBS kata $6,200. Dan soalan dia sekarang bukannya patut tak kita nak invest ke dalam emas. Soalan dia adalah macam mana nak invest dengan cara yang paling smart dalam emas ni. So cara yang pertama dan honestly cara yang Daud rasa paling sesuai untuk kebanyakan orang ialah menggunakan gold ETF. Jadi ETF ini bermaksud Exchange Traded Fund. Dalam konteks emas, korang basically akan membeli satu unit yang akan track lah pergerakan harga emas. So dekat sini korang tak akan pegang emas fizikal, tapi nilai pelaburan korang akan bergerak mengikut harga emas dunia. So kalaulah harga emas dunia naik, nilai unit korang pun akan naik. Simple as that. Jadi kenapa membeli emas ETF ni lebih baik daripada beli emas fizikal? So dekat sini dah nak minta korang fikir kejap. So kalau korang pergi ke kedai emas, korang beli gold bar ke, beli rantai ke, first yang korang kena bayar, korang akan nampak lah tulis kat situ, korang kena bayar apa? Premium. Harga emas lain, harga premium lain. Dan premium ini kadang-kadang 5-10% on top of spot price itu. Dan tahun ini premium jadi lagi tinggi tau, sebab physical demand melonjak dan supply chain pun constraint. Jadi maknanya korang beli saja emas itu, korang dah rugi besar daripada awal-awal lagi. Lepas tu korang nak simpan kat mana? Simpan kat rumah tak selamat. And kalau simpan kat rumah pun korang kena beli tau safe deposit box. Yang tu yang korang kena beli yang mahal, and then korang kena ambil insurans pula dalam safety box tu. Dan apabila korang nak pergi jual, korang kena pergi balik kedai, negotiate kedai mana yang nak ambil harga yang paling tinggi, dan walaupun harga yang paling tinggi pun spread dia tetap besar. Dan untuk gold ETF ini, semua masalah tu tiada. Dah tak ada dah premium yang tinggi, tak ada storage cost, dan liquidity dia sangat tinggi. Tapi honestly, favorite feature Daus untuk gold ETF ialah RSP, yang bermaksud Regular Saving Plans. RSP ini basically korang DCA, dollar cost averaging, di mana korang boleh set satu amount. Contohlah $5 saja sebulan, dan Mumu akan automatically membeli gold ETF untuk korang secara berkala. So untuk buat perkara tersebut, korang tekan market, and pilih US, dan korang nampaklah dekat sini ada RSP. Dan inilah RSP-nya. So kenapa RSP ni powerful? Sebabnya adalah korang akan take emotion out of the equation. Korang dah tak perlu nak fikir, sekarang ni harga emas mahal ke murah? Patut masuk ke tak? Tak perlu fikir. So kalaulah harga turun bulan ini, bagus, korang akan dapat lebih banyak unit. And kalau harga naik pula bulan depan, tak apalah, korang dah beli banyak unit murah daripada bulan yang sebelum-sebelum tu.